Selamat datang. Cuba fikirkan sekejap. Lagu terakhir yang betul-betul buat anda rasa sesuatu. Mungkin ia buat anda tersenyum seorang diri atau tiba-tiba teringat kenangan lama yang hampir anda lupa. Pernah tak terfikir kenapa satu rentak je boleh buat kita rasa nak menari? Atau kenapa satu melodi sedih boleh buat kita rasa sebab? Fenomena ni, ia bukan kebetulan tau. Ia adalah satu pengalaman yang sangat universal bagi kita sebagai manusia. Dalam kupasan kali ini, kita akan buka kotak hitam yang ada dalam kepala kita ni. Kita akan mulakan satu perjalanan untuk faham sains di sebalik kenapa muzik yang sebenarnya cuma getaran di udara ada kuasa yang begitu hebat untuk membentuk perasaan dan juga tindakan kita. Dan soalan ni, kenapa lagu yang ringkas pun boleh buat kita meremang? Inilah sebenarnya inti kepada hubungan misteri kita dengan muzik. Rasa macam magic kan? Macam mana gabungan not dan irama yang betul boleh cetuskan satu tidak balas fizikal yang begitu kuat? Tapi seperti yang kita akan lihat nanti, jawapannya bukan magic. Ia adalah biologi. Di sebalik setiap rasa seram sejuk dan setiap kali mood kita berubah, ada satu siri tindak balas kimia dan elektrik yang sebenarnya boleh dijangka. Satu simfoni neuron yang berlaku dalam kepala anda setiap kali anda tekan butang main. Okey, jadi ini petak perjalanan kita hari ni. Mula-mula, kita akan sentuh pasal kuasa universal lagu. Kenapa muzik ni ada di mana-mana dalam setiap budaya? Lepas tu, kita akan selam lebih dalam ke dalam permainan ramalan otak. Yang ni confirm akan ubah cara anda dengar muzik. Lepas tu, kita main jadi saintis sikit, kita tengok kimia ketagihan di sebaliknya. Kita juga akan rungkai sains di sebalik meremang. Apa sebenarnya yang jadi pada badan kita masa tu? Seterusnya, kita jawab soalan penting. Kenapa cita rasa anda unik? Dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua ni untuk bagi anda satu cara baru untuk mendengar. Dah sedia? Jom kita mula. Cuba fikirkan sekejap. Dari paluan gendang di hutan Amazon sampailah ke dewan konsert klasik di Vienna, dari lagu yang dinyanyikan masa buat kerja di ladang sampailah ke lagu kebangsaan di stadium. Di seluruh dunia, dalam setiap budaya yang pernah dikaji, manusia memang mencipta dan menggunakan muzik. Kita gunakannya untuk raikan perkahwinan, untuk berkabung, untuk bagi semangat pada askar dan juga untuk tidurkan bayi. Fakta yang ia begitu universal ni bukan satu kebetulan. Ia petunjuk besar yang muzik ni ada kaitan terus dengan litar otak kita yang paling asas dan purba. Okey, jom kita fahamkan konsep penting ni. Bayangkan dalam otak kita ni ada macam satu sistem ganjaran. Sistem ni fungsinya macam bagi bintang emas untuk aktiviti yang penting untuk kita hidup. Macam makan, minum atau bila kita berhubung dengan orang. Bila kita buat benda-benda ni, otak kita bagi kita rasa seronok supaya kita nak buat lagi. Yang power pasal muzik ni, ia macam ada pas VIP terus ke sistem ganjaran ni. Walaupun muzik ni taklah penting macam makanan untuk hidup, tapi ia boleh aktifkan sistem yang sama-sama kuat. Jadi ia bukan sekadar bunyi latar, tapi sesuatu yang buat otak kita cakap, kejap, dengar betul-betul. Benda ni penting. Sekarang, kita dah sampai ke satu idea yang paling utama. Bila anda betul-betul faham konsep ni, ia akan ubah cara anda dengar muzik selama-lamanya. Selama ni, kita mungkin rasa dengar muzik ni satu aktiviti yang pasif. Kita duduk, bunyi masuk telinga, kita nikmati. Tapi sebenarnya, salah sama sekali. Hakikatnya, otak anda adalah peserta yang sangat aktif. Ia bukan sekadar penonton. Ia macam pasangan menari, sentiasa cuba teka langkah seterusnya dalam satu permainan ramalan yang sangat canggih. Jom kita mulakan dengan fizik yang paling asas. Apa itu muzik sebenarnya? Sebelum ia jadi satu emosi, ia hanyalah getaran. Gelombang tekanan yang kita tak nampak bergerak di udara macam riak ari di kolam. Tapi keajaiban sebenar berlaku dalam telinga kita. Struktur yang rumit dalam telinga kita tangkap getaran ni dan terjemahkannya jadi satu siri isyarat elektrik, bahasa yang otak kita faham. Bila isyarat elektrik ni sampai ke bahagian pendengaran dalam otak, otak kita terus buat dua kerja serentak. Kerja pertama, senang je, persepsi. Maksudnya, apa yang aku tengah dengar ni? Otak kita kenal pasti not, irama dan bunyi instrumen. Tapi, kerja kedua ni lah yang paling best. Ia adalah ramalan. Apa bunyi lepas ni? Berdasarkan semua lagu yang pernah anda dengar seumur hidup, otak anda sentiasa meneka. Macam kalau anda dengar lagu Twinkle Twinkle Little Star, otak anda dah menjerit star sebelum lirik tu dinyanyikan. Otak kita bukan setakat dengar, ia sentiasa selangkah ke depan, meramal apa yang akan berlaku. Dan kat situlah semua keseronokan bermula. Petikan ni, otak bukanlah perekam pasif. Ia adalah enjin ramalan, memang merumuskan idea ni dengan sempurna.
Otak kita bukan macam mikrofon yang cuma rakam bunyi. Ia secara aktif membina satu model tentang muzik tu sambil ia bermain, menggunakan pengalaman lepas untuk meneka apa yang akan datang. Dalam kata lain, muzik ni macam satu taman permainan yang direka khas untuk enjin ramalan otak kita. Ia penuh dengan corak, pengulangan dan kejutan. Semua bahan yang otak kita suka untuk berlatih. Jadi kat mana datangnya rasa seronok dalam permainan ramalan ni? Ia datang dari tarian antara jangkaan dan kejutan. Fikirkan macam tengok filem thriller yang bagus. Sebahagian keseronokan tu datang bila tekaan kita betul. Kita teka siapa pembunuhnya dan memang betul. Rasa puas kan? Dalam muzik, ini berlaku bila chorus yang kita tunggu-tunggu masuk tepat pada masanya. Tapi sebahagian lagi keseronokan datang dari kejutan yang bijak. Plot twist yang kita langsung tak sangka. Dalam muzik, ini mungkin perubahan chord yang tak dijangka atau solo drum yang tiba-tiba. Muzik yang hebat sentiasa bermain dengan keseimbangan ni. Cukup boleh diramal supaya kita tak frust, tapi cukup mengejutkan supaya kita tak bosan. Tarian ramalan yang cantik ni takkan ada makna kalau tak ada apa-apa dalam otak yang cakap, "Hey, ini bagus, buat lagi." Mesti ada sistem kimia yang bagi nilai pada pengalaman tu. Dan ini membawa kita kepada watak utama yang pertama dalam cerita kita, sejenis neurotransmitter yang terkenal bernama dopamin. Anda mungkin pernah dengar orang panggil ia bahan kimia keseronokan, tapi seperti yang kita akan lihat, itu sebenarnya satu salah faham yang besar. Peranan sebenar dopamin jauh lebih menarik daripada itu. Okey, jom kita betulkan salah faham ni sekaligus. Panggil dopamin sebagai bahan kimia keseronokan ni macam panggil petrol bahan kimia pergerakan. Ya, ia perlu untuk kereta bergerak, tapi ia bukan pergerakan itu sendiri. Neuroscience moden tunjukkan yang dopamin ni lebih kepada tentang motivasi dan keinginan. Ialah bahan kimia yang buat anda bangun dari sofa untuk pergi ambil coklat kat dapur. Rasa seronok masa makan coklat tu sendiri diuruskan oleh sistem lain. Dopamin ni adalah enjin yang mendorong kita untuk mencari ganjaran. Dalam muzik, ialah bahan kimia yang buat kita rasa teruskan dengar bahagian paling best dah nak sampai. Dan inilah buktinya yang betul-betul mengubah pemahaman kita. Para saintis letak orang dalam pengimbas otak dan mainkan lagu kegemaran mereka. Mereka jangka akan nampak lonjakan dopamin yang besar betul-betul masa kemuncak lagu, chorus yang paling power. Tapi apa yang mereka jumpa sangat mengejutkan. Lonjakan dopamin terbesar bukan berlaku semasa detik puncak tu, tapi beberapa saat sebelumnya. Dalam fasa penantian, cuba fikirkan, otak kita dapat ganjaran yang lebih besar daripada menjangkakan keseronokan berbanding keseronokan itu sendiri. Ia adalah jangkaan debaran menanti tu yang membanjiri otak kita dengan dopamin. Ini akhirnya menjelaskan kenapa kita selalu tekan butang ulang pada lagu kegemaran kita. Bila anda dengar lagu tu untuk kali ke-100, anda bukan cuma kejar detik kemuncak chorus tu. Anda, atau lebih tepat lagi, sistem dopamin anda sedang menikmati seluruh perjalanan jangkaan yang membawa ke sana. Anda tahu ia akan datang dan otak anda suka perasaan bila tekaannya betul. Ia jadi ketagih bukan hanya pada destinasi, tapi pada perjalanan yang boleh diramal dan memuaskan untuk sampai ke sana. Okey, jadi dopamin adalah enjin keinginan yang buat kita terus mendengar. Tapi macam mana pula dengan ganjaran di garisan penamat? Perasaan meremang bulu roma yang sebenar, detik wow yang buat kita terdiam tu. Itu dikendalikan oleh pemain kimia yang berbeza. Untuk faham keseronokan puncak tu sendiri, kita kena beralih kepada sistem opioid semula jadi dalam otak kita. Perasaan meremang atau seram sejuk ni bukan sekadar cakap-cakap. Ia adalah satu tindak balas fisiologi yang sebenar dan boleh diukur. Kalau anda disambungkan pada sensor, kita boleh nampak kadar degupan jantung anda tiba-tiba naik atau turun. Pernafasan anda mungkin terhenti sekejap dan kulit anda akan berpeluh sikit menjadikannya lebih konduktif kepada elektrik. Ini semua adalah isyarat fizikal yang jelas dari badan anda yang memberitahu kita sesuatu yang sangat penting dari segi emosi sedang berlaku sekarang. Dan punca kepada tindak balas fizikal ini terletak pada pemain kimia kita yang kedua, sistem mu-opioid otak. Bila anda dengar perkataan opioid, anda mungkin terfikir tentang ubat tahan sakit. Dan ya, ia memang sistem yang sama. Tapi, otak kita menghasilkan opioidnya sendiri secara semula jadi yang kita panggil endorfin. Sistem ini bukan tentang motivasi. Ia adalah tentang pengalaman keseronokan yang tulen. Ia sistem yang bertanggungjawab untuk apa yang ahli neuroscience panggil sebagai kesukaan. Jadi, mari kita letakkan kedua-dua sistem ni sebelah menyebelah. Sebab ini idea yang paling penting. Fikirkan dopamin sebagai sistem keinginan. Ia adalah penantian, jangkaan, motivasi yang mendorong anda. Ia perasaan masa anda berjalan ke dapur nak ambil coklat. Sistem opioid pula adalah sistem kesukaan. Ia adalah keseronokan puncak itu sendiri. Ia perasaan sebenar masa coklat tu cair dalam mulut anda. Dalam muzik,
Dopamin adalah debaran sebelum chorus. Opioid adalah kelegaan yang memuaskan bila chorus tu akhirnya sampai. Kita perlukan kedua-duanya untuk pengalaman yang lengkap, keinginan yang membawa kita ke sana dan kesukaan yang menjadikannya berbalut. Baiklah, setakat ni kita dah bercakap pasal sistem biologi yang kita semua kongsi. Sistem dopamin dan opioid ni berfungsi dengan cara yang lebih kurang sama dalam setiap otak manusia. Tapi ini membawa kita kepada satu soalan yang besar. Kalau kita semua guna jentera yang sama, kenapa senarai main kita berbeza-beza? Kenapa lagu yang buat saya meremang mungkin buat anda tukar stesen radio? Jawapannya bermula dengan faham yang muzik ni sebenarnya satu perampas yang bijak. Dari segi evolusi, otak kita tak berkembang khusus untuk menghargai muzik. Otak kita berkembang untuk buat benda yang bantu kita terus hidup. Salah satu kemahiran terpenting adalah pengecaman corak. Nenek moyang kita perlu kenal corak tapak kaki haiwan, corak perubahan musim, corak ekspresi muka. Keupayaan untuk meramal berdasarkan corak adalah kemahiran hidup yang kritikal. Muzik yang pada asasnya adalah corak bunyi yang tersusun telah datang dan merampas jentera pembelajaran corak yang canggih ini dan menggunakannya untuk tujuan keseronokan. Jadi, inilah persoalan utamanya. Kita tahu bahan kimianya sama, dopamin dan opioid berfungsi sama dalam otak saya dan otak anda. Jadi, kenapa lagu rock klasik yang bagi saya rasa seronok mungkin kedengaran macam bunyi bising je pada anda, dan kenapa lagu pop yang anda suka mungkin tak bagi kesan apa-apa pada saya? Jawapannya mudah, ramalan. Ingat, keseronokan datang dari permainan meneka. Dan keupayaan anda untuk meneka bergantung sepenuhnya pada data latihan yang anda dah bagi pada otak anda seumur hidup. Fikirkan tentang sejarah pendengaran anda. Kalau anda membesar dengar lagu jazz, otak anda jadi sangat cekap meramal corak jazz. Fikirkan tentang pendedahan budaya. Skala muzik dari India bunyinya sangat berbeza dari muzik barat dan otak anda dilatih untuk meramal satu berbanding yang lain. Dan yang paling penting, kenangan peribadi. Lagu yang dimainkan masa majlis kahwin anda akan selamanya terikat dengan emosi yang kuat, melatih otak anda untuk bagi ganjaran yang besar setiap kali mendengarnya. Senarai main anda yang unik tu sebenarnya biografi hidup anda dalam bentuk bunyi. Idea ni dapat dilihat dengan jelas dalam konsep groove atau rentak yang mengasyikkan. Tengok carta ni. Ia tunjukkan yang ada satu titik manis untuk kerumitan. Kalau muzik terlalu mudah, macam lagu kanak-anak, otak anda dapat teka dengan senang dan jadi bosan. Kalau muzik terlalu rumit dan rawak, otak anda tak dapat cari corak untuk diramal dan ia jadi keliru. Keseronokan maksimum, groove tu, berlaku di tengah-tengah. Ia cukup boleh diramal untuk otak anda ikut, tapi cukup mengejutkan untuk buat enjin ramalan anda sentiasa aktif. Dan di mana letaknya titik manis ni adalah unik bagi setiap orang, bergantung sepenuhnya pada data latihan muzik peribadi mereka. Okey, jom kita rangkumkan semua sekali dan ikut perjalanan dari bunyi ke rasa meremang langkah demi langkah. 1. Bunyi, iaitu getaran, masuk ke telinga anda. 2. Otak anda ekstrak corak daripadanya. 3. Berdasarkan pengalaman anda, otak anda sentiasa meramal apa yang akan datang seterusnya. 4. Muzik sama ada sahkan ramalan anda, rasa puas, atau kejutkan anda dengan cara yang bijak, rasa teruja. 5. Litar ganjaran otak anda menilai hasil ni. Dan 6. Sistem dopamin bagi ganjaran pada jangkaan dan sistem opioid bagi ganjaran pada keseronokan puncak. Begitulah caranya getaran di udara diubah menjadi salah satu pengalaman biologi manusia yang paling hebat. Kita sering guna perkataan macam ketagih bila cakap pasal muzik. Walaupun ia berguna sebagai metafora untuk keinginan yang kuat, penting untuk kita bezakannya dengan jelas. Ya, muzik aktifkan litar ganjaran yang sama seperti dadah. Tapi ada perbezaan yang kritikal. Dadah secara tiruan membanjiri dan mengubah sistem tu, yang boleh bawa kepada kebergantungan fizikal yang berbahaya. Muzik pula, ia bekerja dengan sistem yang sihat tu seperti mana ia direka. Ia adalah pengukus semula jadi yang kuat, bukan bahan yang merosakkan dan merampas biologi kita. Sekarang kita dah tahu apa yang berlaku di sebalik tabir, kita boleh buat lebih dari sekadar menghargainya. Kita boleh guna pengetahuan ni secara aktif untuk perkaya dan kawal pengalaman mendengar kita sendiri. Ini adalah tentang beralih dari menjadi pendengar yang pasif kepada menjadi peserta yang aktif dan faham dalam interaksi kita dengan muzik. Ini ada beberapa tips praktikal berdasarkan apa yang kita dah belajar. Pertama, kalau nak lebih rasa meremang, ingat ganjaran datang dari ramalan. Jadi, bagi perhatian penuh. Guna fon kepala, tutup mata dan dengar betul-betul lagu yang anda dah kenal dan suka. Ini benarkan enjin ramalan anda terlibat sepenuhnya.
Kedua, untuk elak bosan, litar ganjaran kita sangat suka pada benda baru dan kejutan. Jadi, rajin-rajinlah tukar senarai main, terus ke genre baru. Ini akan pastikan otak anda sentiasa teruja. Ketiga, untuk lebih fokus, masa anda bekerja, anda tak nak enjin ramalan anda terganggu. Jadi, pilih muzik instrumental yang boleh diramal, macam lo-fi atau klasik yang tak akan curi tumpuan anda. Dan keempat, untuk naikkan tenaga, cari lagu dengan groove yang kuat dan jelas. Rentak yang boleh diramal tu bagi otak kita corak yang memuaskan untuk diikuti, yang boleh jadi sangat bertenaga. Jadi pada penghujungnya, inilah kebenarannya. Keseronokan yang kita dapat dari muzik bukanlah magic atau misteri yang tak boleh dijelaskan. Ia adalah hasil yang boleh dijangka dari sebuah karya agung yang bermain dengan sistem operasi otak kita yang paling asas. Ia adalah tindak balas biologi terhadap tarian yang mahir antara corak, ramalan dan ganjaran. Saya akan tinggalkan anda dengan soalan ini. Lain kali bila anda tekan butang ulang pada lagu kegemaran anda, berhenti sekejap dan fikir. Adakah anda sebenarnya sedang mengejar detik kemuncak chorus itu atau adakah anda sedang menikmati perjalanan jangkaan yang memuaskan untuk sampai ke sana? Kesedaran itu mungkin akan mengubah cara anda mendengar muzik selama-lamanya.